Kasih gift baru ni El. Tengok my live goal. TikTok suruh kasih ya. Cik, tak paitau sih. Of course, Black August. Tak paitau. Siapa yang baru masuk ni live goal ni tolong kasih guys. TikTok suruh kasih ya. Kalau tidak, I tak nak taruh. Z, apa khabar? Dua hari aku tunggu. Dua hari kau paitau. Pergi dah. Asal komen moderator pergi unblock. Macam boleh ni What is this? The Scotsman is like that, sah. Pergi off komen. Pergi off. Waalaikumsalam, Riasya. Anjat nak kasih gift yang TikTok suruh. Tu pasal lah. Aku tak nak minta gift guys. Aku nak minta korang duit je. Aku nak minta korang duit. Okay. What's up? My boy. TikTok suruh kasih. Jadi boleh naik. Alah, baru berapa je gift. Guys, macam biasa guys. Seperti biasa. 846-00093. 846-00093. Nari aku dengan Wak. Aku tengah tunggu Wak actually. Waalaikumsalam Far Bro. Boleh PN tu number 846-00093 And hari malam kita ada sponsor. Sponsor kita adalah Uncle Safri. Viv Associate. Siapa yang belum follow Uncle Safri, pergi follow Uncle Safri. Hari malam dia kita punya main sponsor lah. Main sponsor. Tak banyak pun, tak banyak, tak sikit pun. At least ada juga company besar-besar nak sponsor aku punya night walk. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang company kecil pun aku accept juga guys. Viv Associate adalah penghormatan untuk korang siapa-siapa yang berhutang. Siapa-siapa yang ada hutang loan. Siapa-siapa yang ada hutang jadi guarantor. Siapa-siapa yang ada hutang dengan bank. Boleh hubungi. Okay, Uncle Safri. 8822-5433. 8822-5433. Jangan malu, jangan segan guys. Kalau korang malu, korang segan. Kalau korang apa, Uncle Safri akan boleh tolong korang. Tapi dia tak boleh tolong korang kasih duit guys. Atika, thank you so much. Dia tak boleh kasih. Thank you so much. My brother. Oh, Bev. Mina Buyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jak. Jak. Jangan beri salam je, Jak. Aku tak nak cakap aja kau. Aku kenal kau bukan semalam sih. Ataupun minggu depan. Iya, minggu depan. Waalaikumsalam. Yan Boyan. How are you, my brother? YNWA. Assalamualaikum. Yan Boyan, thank you lah Yan Boyan. Yan Boyan, power nak mampus lah. Awesome. Okay, hari malam kita punya sponsor adalah, oh my god, just nice. My off day, tomorrow get to watch Night Walk. Power, my Night Walk will be uploaded in YT. Will be uploaded in YT. You all can go zulawab.com. Zulawab.com, help me to subscribe. Fabro, thank you. Go and subscribe to my YT channel, guys. Go and subscribe to my YT channel. Very easy to subscribe. Just go zulawab.com. Zulawab.com. Then you will be linked into my YT channel. Hit the subscribe button. Go and like my video. Go and comment. Go and share. Go and repost. Okay, very, very simple. So tomorrow, aku pun dah lama tunggu kau tekan button follow back. Ja, bukan aku tak nak follow back. Nanti kau ambil gambar kau dekat Hayabusa. Boom. Aku malas. On my way, 30 minutes. Alright. How are you? Nas. Nas tengah kat boyfriend tengah gini You tengoklah ni abang botak ni. Hayas bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, how are you my brother? Akantus. Assalamualaikum. Ain, hello. Siapa yang baru masuk? Waalaikumsalam. Hai hantu, hello Jambreak.
To support tonight night walk. 846-00093 Horizon by Hafiz. Macam ada lari lagi ke tak kau? Salam, Viko, my brother. No lah, I'm alone. Ye ke alone? Korang boleh dengar clear Okay, because the mic is coming from my Meta glasses. So later I'm gonna switch off my Meta glasses. I already changed the lens so that I can read better. Font aku kecil guys. Waalaikumsalam. M long. L ada? L tak ada. L tak ada. Okay, 846-00093. Suara pelan lah bos. Sekarang ada? Okay, tak apa. Okay, kerana korang aku dah off aku punya Bluetooth. Aku dah off. Tapi ni aku buat untuk reading lah. Untuk aku punya baca. Assalamualaikum, take care. Thank you, Aini. Thank you. 3773 Aini. Thank you so much. So guys, siapa-siapa malam ni nak support aku punya night walk. Macam biasa guys. 846-00093. Now better. Yeah, I know. Okay, sweet. 846-00093 guys Waalaikumsalam Uncle Safri. Okay guys, korang pergi follow Uncle Safri. Dia nari malam kita pay sponsor. Okay, nari malam kita pay sponsor. Aku pay sponsor lah. Ni dia punya detail. Okay, Uncle Safri, Viv Associate, debt. If you have any debt problem, hutang bank, jadi guarantor, apa-apa loan, license money lender or whatsoever, dah kena hantar surat banyak-banyak kali, korang tak tahu apa nak buat, still bayar 100 dan bunga tetap naik tinggi, dan bayar tapi tak turun, bayar duit interest je. Macam mana Uncle Safri? Pergi tanya, jangan malu. Baik-baik busu. Jangan malu, jangan segan guys. Korang kalau malu, korang rugi. Nanti lama-lama korang punya hutang 20,000 jadi 300-400,000 guys. Jadi 300-400,000. Sebelum benda ni terjadi, pergi tanya Uncle Safri. Okay, tanya Uncle Safri. 8822-5433. 8822-5433. Dia akan dapat tolong menyelesaikan. Tak banyak pun, sedikit cara-cara dia macam mana. Okay, Uncle Safri, Viv Associate. Semua orang aku expect pergi follow Uncle Safri. Pergi follow Uncle Safri. Boleh? Betul cakap. Pasal Uncle Safri pernah duduk dengan aku, pernah cakap dengan aku lah. Salam, Hijamah by SJ. Macam. Lah, kau tak nak sponsor lah aku punya live. Salam brother, nari siolan ke apa? Nari siolan lah, biasa lah. Alah, kau tak nak sponsor. What the fuck rule? Kau try cakap hi. Fung, kau punya logo. Kau punya logo kira gila babi tau. What the fuck rule? Belakang kau tak ada HCS je dengan wing. Apasal? What the fuck rule? Dan thank you lah what the fuck rule. Fuck rule dah ni Dah ada orang ni. Baru kau perasan. Aku baru perasan. Aku cakap power lah what the fuck rule. To support tonight night walk dah lama aku letak. Oh serius lah? Lama lah. Sorry saya lalai. Power lah. Waalaikumsalam immersive dude. 846-00093. 846-00093. Orang je dah lama tak masuk live. Siapa? Selepas ambil stiker. Siapa Abi. Oh lah, Abi dah lama tak masuk Bila dia ambil stiker Yang kita Woodlands tu apa? Bulan 4. Oh ya, Waalaikumsalam THBR. Wan senyum, thank you. Kan? Nanti boleh discuss. Power lah. Besok punya night walk aku dengan anak perempuan aku guys. Aku dengan anak perempuan aku yang kecil. Uncle nak stiker boleh? Black August soon. Besok masuk L punya. Ada giveaway. Beli barang lah dekat L punya live. Besok. Okay, besok aku jalan dengan anak aku yang perempuan yang kecil. Waalaikumsalam Daniel. Pasal besok dia pay birthday guys. Support lah birthday dia Kasih birthday present lah dekat dia. Macam boleh. Anak perempuan aku yang kecil. Besok dia pay birthday. Who is kakak Trisha? My daughter lah. My another daughter. Apart from you. Boleh insyaAllah. Yes. Besok dia akan jalan dengan aku 2 orang aja.
Tomorrow Ain. So that's mean 12 o'clock tonight. Waalaikumsalam Azli Tempe. Blood tak blood ni? Ni nak tanya Azli Tempe banyak tahu aku kenal. Aku dah kenal satu je tahu Azli Tempe. Blood tak blood ni? Anak berapa orang? Saya ada 4 orang anak. 5 lah. Salam checkmate. Waalaikumsalam. Acik kau. Thank you acik kau. Waalaikumsalam Samcit. How are you brother? Kuala Malas super fan. Respect. Isteri tu L tu isteri abang ke? Oh yes betul. Betul. Uncle Jak, thank you Jak. Alamak Zul, semalam layan live lagi sikit, overslept. Ni night walk, takut MC je. Ai Soekarno, janganlah, jangan. Kalau kau tak boleh tengok nari, aku akan masukkan ni dekat dalam aku pay YT. Kau pergi zulawab.com, aku pay YT channel, kau pergi subscribe. Tapi sebelum kau tidur, kau pergi transfer duit dulu kat sini. Ni 846000093. 100 saja, Ai Soekarno, 100 saja. Waalaikumsalam Gegel. Tak pakai pin. Alamak. Lupa pula nak pakai pin. Terima kasih kerana kasih peringatan. Mana Ai Soekarno? 9 September dapat GST. 9 September, 8 September aku dah booking night walk. Jadi aku boleh ambil duit daripada korang. Biji mata macam nak korek gitu. Waalaikumsalam Pinky. Pinky, how are you? Happy birthday to my daughter. I know Ain. Your mama already tell me. Cantik lah spek. Thank you. Mau Gavi, thank you. Tadi baru collect. Bikin lens. Aku night shift, kau live. Power lah Pinky. Zul nak join? Boleh. Spiderman, for you no hal. Salam malam Kai. Kai Huran, how are you my brother? Assalamualaikum. Mampu like je Zul. Kau pergi tidur, kau pergi relax, besok kerja. Kau pergi tengok YT aku, pergi subscribe YT aku je. Ai Soekarno. Support through views YT aku. Confirm your daughter pretty. Yeah, like you lah. Very pretty also. Aku tunggu. Simpan burger nak tengok kau live. Power lah. Thank you so much guys for the support. Amazing you all. Alhamdulillah. Amazing. No. Of course lah. Atan Ben. Thank you Atan Ben. How are you? My brother Atan Ben. Yazid. Thank you Yazid. Aku kasih gift je. Angka kasih gift atas ni. Kasih gift yang atas ni. Guys, TikTok suruh aku kasih gift ni guys Siapa yang mampu boleh kasih. TikTok suruh kasih ni bukan aku minta guys. Korang tahu apa, aku kalau minta gift kecil-kecil. Ni pasal TikTok minta. Aku tak minta guys. Bila Zulawa. Power lah. Cassandra, thank you so much. Jembrek pernah kasih wheel? Pernah. Jembrek pernah kasih wheel. Jembrek tak lokek. Cuma dia lahanat je. Kau faham tak Spiderman? Dia tak lokek, cuma dia lahanat je. Okay guys, siapa-siapa yang belum follow Uncle Safri, pergi follow Uncle Safri. Safri cakap hi. Uncle Pia. Pia, thank you Pia. No Wahida, thank you. Sama lah. Okay, ni Uncle Safri guys. Pergi follow ni Uncle Safri. Aku akan explain kenapa korang kena follow dia. Mr. Riz Martin, how are you sir? Okay. Aku baru balik kerja. Alamak. Mesti kau gone lah lepas ni. Tapi tak apa. Dekat YT ada. InsyaAllah. Semua boleh tengok dekat YT Siapa yang nak tengok kat YT, jangan lupa 846000093 846000093. Okay. Nari malam ditajakan khas. Power lah. Ditajakan khas oleh. Salah. Boleh jugalah. Salah. Ni tak boleh. Ni lower third.
ditajakan khas oleh Uncle Safri Uncle Safri Swali. Debt problem. Kalau korang nak kena declare bankrupt, macam mana aku nak declare bankrupt? Macam mana aku nak DRS? Macam mana aku nak ni? Aku dah dapat surat lawyer bertimbun-timbun. Okay, bertubi-tubi aku dapat surat lawyer untuk claim, untuk ni, untuk tu, untuk ni. Tanya with associate if you have any kind of debt problem. Legalize debt problem. Kalau korang pakai ceti yang 3 line tak dapat, itu korang settle sendiri. Orang lain kau tahu tak apa kan bila aku panggil aku autistik. Orang lain kau tak apa kan. 88225433. Korang kalau tak nak ambil tak nak tanya sekarang, insya-Allah kalau in the near future aku doakan janganlah ada berhutang-hutang Tapi hutang is inevitable guys. Hutang is inevitable. Semua orang akan berhutang guys. Aku pernah hutang bank 30 lebih ribu guys. 30 lebih ribu hutang basikal guys. Kait Zir, thank you. Hutang basikal guys. Aku beli basikal pakai credit card. Pam. Macam ye. Orang tengok, wah Zul ada standard basikal baik-baik. Fix gear lagi tau. Waalaikumsalam. What's my name? Dulu tak ada Company gini dulu tak ada Sekarang dah ada. Ika Fitri, thank you. Power lah Ika. Hutang budi boleh. Nak kena bayar dengan body. Tak kira dia lelaki atau perempuan. J. Walker. Kaize, it's me. Oh, Kai. Okay, Kai. Thank you, Kai. Orang banyak hutang aku duit. Dulu, Zul, dulu ada panarai Tak ada panarai Kira biar papa asal bergaya. Betul, L. Betul. Biar papa otak you, papa. Zul, nari night walk kat mana? Tak boleh bilang lah, boy. Macam mana, boy? Boy, first time boy. Ya Allah, boy. Kalau kawan hutang aku pergi rumah Uncle Safri. Jangan pergi rumah dia. Telefon dia dulu. Zul, papa jahat. Okay? Uncle Safri, nari kita punya main sponsor. And thank you so much, Uncle Safri, for believing in the things that I do. InsyaAllah, there will be more sponsors, guys. There will be more sponsors in the near future. Dengan korang pay support. Very, very important. Power, boy. Thank you, boy. There will be more sponsors. InsyaAllah, korang doakan yang terbaik untuk kita. I will not only be doing the night walk for the sponsors. I will be doing other things as well. Other things like, my fitness and stuff. Other live selling as well. Fazi? Bukan tempat lah. Makin berlambak kau. Okay, I will be doing live selling as well. Uncle Safri, boleh? Salam Cik Zul. Waalaikumsalam, my brother, Mr. Fazi. Okay, very simple guys. Kalau korang doakan aku akan doakan. Jangan bawa aku jalan sudah. Kau nak kena. Saf, kau nak kena jalan. Mana boleh sponsor tak jalan. Ini tidak adil. Okay, kejap. Aku nak kena pause dulu. Apa yang aku rekod Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik. Korang semua dah makan? Kita tukar tempat dah. Sana banyak semut. Okay, besok aku jalan dengan anak aku yang perempuan. Aku dia dengan Rigzi lah, 3 orang. Salam bro, mana kau buat spek kau? Ni Oakley pula. Oakley Meta. Aku tukar DP lens. Jadi boleh buat baca lah. Boleh buat baca. Thank you for the repost. Thank you for the share guys. Tolong aku share guys. Baru 14 orang share. Korang pergi repost kat korang punya wall please. 17 years old. She is 17 years old. 17. This coming birthday pukul 12 ni, she's 17 years old. Teo Peng, 92. Thank you for the share.
Okay guys, Nadi Malam punya sponsor, siapa yang belum follow Uncle Safri, aku harap-harap korang semua follow. Maybe sekarang korang tak nak pakai, maybe ada kawan korang yang malu nak tanya, tak tahu macam mana nak ni. This is the man, Safri Swali. Okay, if you have any debt problem, legalize debt problem, legalize. Only valid in Singapore, guys. This is only valid in Singapore. With associate, anyone with debt in Singapore, taking loan in Singapore, doesn't matter, licensed money lender or bank or as a guarantor for car, any kind of vehicle. Okay, kau guarantor orang yang tu lari, please consult him. Consult Uncle Safri. Okay, I'm gonna put this at my bulletin board. Nadia Halim. Macam Nadia Halim. Nadia Halim power lah, Nadia Halim. Waalaikumsalam Eva. Boleh ambil loan tak? Tak boleh. Untuk operation tukar gender tak boleh ambil loan. No, thanks to you. My sponsor. Thank you. Thank you lah Nadia. Waalaikumsalam Asem. Okay. Cermin mata Oakley kau style Azul. Ni Oakley Meta. Ni yang ada kamera lah. Kadang-kadang nanti kalau macam ada segmen aku akan rekod lah. Aku akan taruh dekat dalam YT lah. Waalaikumsalam Nadia. How are you? K84600093 macam biasa guys. Berapa Zul tu cermin mata? Dia punya cermin mata dengan polarized lens 789. Aku pergi tukar yang boleh baca katalah dah tua, dah rabun. About 300, bukan progresif lah, about 300. Ada bunyi. Kata. Ni Meta is 789. Tahu aku beli yang biasa ni, dia murah sikit. Jadi aku nak tukar lens kan. Aku tak terfikir nak tukar lens. Sekali aku macam, alamak mata aku dah rabak. I need something to use every day. And aku tak payah tukar-tukar cermin mata. Aku cermin mata banyak guys, yes. Aku ada hantar lagi satu cermin mata, nanti it's coming. Macam gini kita kena PN lebih. Power lah. Salam Chief. Waalaikumsalam. Cermin mata boleh beli nothing phone. Fazi, aku the only thing yang paling important untuk aku is cermin mata. Tu Meta boleh break into two kan. Nak mampus. Tak boleh. Mana boleh. Guys, tapi aku punya lens rabak guys. Dia rabun. Aku rabun gila tau. Korang yang ingat aku tak rabun guys. Ini bukan fashion. Alamak, sekarang korang dengar daripada mic sini Korang dengar daripada mic sini ke ataupun korang dengar boleh dengar luar? Boleh dengar surrounding? Alamak, okey aku. Boleh dengar surround, okey. Power. Bila aku rekod, korang tak akan nampak aku rekod guys. Habis dia nak gatekeeping spek-spek dia. Of course. Mana yang boleh dapat aku bilang lah. Tapi Zul. Assalamualaikum Kansin. Uncle Travis. Travis. Thank you Travis. Owa Bulan. Hi Zul. Hello Hokkien Me. Suara jauh. Kau nak suara aku dekat-dekat macam gini ke apa? Kau nak suara aku dekat-dekat macam gini? Betul ke apa kau nak macam gini all the way? Time buat night walk. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Uncle Travis, take care guys. Thank you Travis. Waalaikumsalam Fauzi. Jangan kecoh. Betul suara jauh. Serius ah. Kejap. Darling Shine. Hello. Kejap saya dengar Suara apa? Test 1 2. Test 1 2. Apa yang jauh Apa yang jauh? Nas.
Waalaikumsalam Sukairi. Waalaikumsalam. Jam break dah pekak. Okey je. Kau punya volume kasih naik lah pantat. Volume apa? Tak ada kena-mengena mic dengan volume je. Mic, volume. Different entity. Faham? Suara mono. Jauh di mata, dekat di hati. Loud and clear. Dorang bukan kau. Dorang. Hah? Dorang kat rumah. Dorang bukan kau. Nas hearing aid battery weak. Dia punya kedengaran masalah bro. Kau buka, kau dengar. Kau diri sana boy, pergi dengar. No, dorang tengah gaduh among each other. Cakap each other pekak. Suara dalam bilik. Aku cakap viewers volume kasih max. Oh, okey. Korang volume kasih max ah. Ikan dah sini. Maybe dia maksud noise cancellation. PM Tally I. Moderator mana? Semua tengah syok tengok aku punya muka Hamada. Moderator, where are you? Sekarang dengar better tak? Macam Ji, hari malam ada plan. Hari malam jalan. Sekarang okey tak? Aku dah off background noise. Now better. Okay, alright. My bad. I on the, sorry. It automatically will do remove background noise. But thank you for your feedback. Sorry, tengah istinja tadi. Asal aku tak boleh hard me asal tak boleh hard me Power dah macam, guys, korang boleh tolong aku hard me, guys. Korang boleh tolong aku hard me. Siapa yang tinggi berapa? 17. Sorry Zul, baru habis solat Isya. Masya Allah. Got doa for me not? Got doa for me and the people inside here not? Very important doa for us all not only for me but for everyone. Power, Haras, Masya Allah, thank you. Guys, as usual, amin. Yes, important untuk doa untuk kita semua bukan solo guys Doa free guys, doa free. What's your advice to people who are kissing Pusing. who are kissing 40, who are reaching 40? What's your advice? Stop lah. You 39, you stop. You jump from the building lah. How to stop? Waalaikumsalam. How to stop? Age is just a number. A lot of people say age is just a number. Zul, pitch sekali iPad kau nak jual. Mana tahu orang nak beli. Itu besok. If you reach 40, that means you are good already. You got 40 years of good life already. Bongok, jump from building. Habis dia cakap how to stop. Cannot. It's inevitable. Age. What is being promised is death. Everything else you can break. What God promised, what Allah promised is always death. Death is inevitable. Waalaikumsalam Chaki. Aku bukan sini nak bersyarah. Aku nak minta korang ambil duit guys. 8460093. Maten. Hello Maten. Cassandra, thank you so much. Thank you Zaid. Cassandra, thank you. Tak ada sin. Live your future. Okay guys, as aku mention, seperti biasa pergi follow Uncle Safri. Pukul berapa nak kasih ons ni Zul? Sekarang aku masuk, aku warm up dulu. Pasal awak tengah on the way. Aku masuk, aku kasih warm up satu tempat dulu. Okay, aku akan masuk, aku akan jumpy sikit. Okay, aku akan jumpy, aku akan baca sikit. Panggil semua Pontianak, pocong, polong dekat sini. Datang. Lepas tu wak meeting. Thank you guys for following. Power lah Uncle Safri. Okay, Yan Boyan, thank you. Guys, aku need 10 people to PN baru aku masuk guys. 10 people PN baru aku masuk. Let's go. Dan share live. Thank you Dila. Power lah Dila. Duit ni guys. Aku baca komen dekat Raja Razi. Actually Zul ni bagus. Cuma aku bingit bila dia time minta duit rokok. Aku pergi suka lah. Aku nak minta. Kau pergi tengok apa-apa. Kau jangan tengok. Bodoh. Ada orang komplain Ada. Kat Raja Razi punya live. Raja Razi punya YT. Apa saja tak. That's the game first. That's the game. Apa nak buat?
boleh Tadi complain. PN tak kira. Kira. Tadi tak kira lah. Fakrul, come on lah. Kau macam tak ikhlas kasih balik Fakrul duit dia. Oh, bukan Fakrul. Fakrul. Ika tak apa. Ika ni counted lah. Nanti Mak Nur rembat aku. Salah orang. Nanti husband dia bajau aku. K84600093. Kesian Fakrul. Pakai cermin mata, guys. Cermin mata baru ni dia progresif tau. Atas tengok depan dia clear, tengok bawah dia blur. So aku need a bit of time to adjust. Bila aku jalan, bila baca bawah gini kan, aku nampak clear lah. Bila aku tengok depan, dia clear, tapi nanti macam dia ada in between. Dia macam bifocal. Siapa pernah pakai? Tu arwah datuk aku Waalaikumsalam Fazi. Dia macam bifocal. Jadi kau nak kena adjust kau punya mata. Nak kena adjust. Cassandra, thank you Cassandra. Tengok bawah. Yes. Myopic Dia bukan myopic. Aku tak ada tu myopic. Dia yalah. Aku tengah tunggu next week aku punya glasses baru Dah berapa? Satu orang. Baru satu orang guys, lagi 9. Let's go. Norfiza. Norfiza, thank you. Glaukoma bukan. Glaukoma otak kau. Kau pergi anjang glaukoma. Musibat. Dah macam Mak Nur, baru-baru pakai progresif. Maklumlah baru. Betul. Dah berumur ni teruk tapi tak apalah, part and parcel of being old Part and parcel of being old. Okay. Jangan lupa screenshot ni aku akan taruh dekat bulletin board. Okay, aku akan taruh kat bulletin board. Jangan lupa 88225433, 88225433. Dia tak akan, kalau once kau engage Uncle Safri dia tak akan tinggalkan kau. Okay Jak, thank you Jak. Dia tak akan tinggalkan korang separuh jalan once korang dah engage dia. Follow me guys to get to know more. Okay, Uncle Safri. Jangan malu guys. Jangan malu. Semua orang berhutang guys. Semua orang berhutang. Okay. Jangan cakap korang, rumah aku cash money lah sial. Mana aku ada hutang. Lanciau. Engage tunangkan. Bukan engage telefon bunyi. Tut. Waalaikumsalam Charles dan Hani. How are you brother? Aku pun tak bilang orang korang engage aku. Tu pasal lah. Aku just push saja dekat dalam ni. Korang jangan takut guys. This is PNC. Private and confidential. PNC guys. PNC, private and confidential. Jangan ingat Azul baik Azul kau punya ni. Waalaikumsalam, nama aku Hafiz. How are you brother? Okay, Saiful, thank you. Engage tone kelakar Azul. 8 more, let's go. Glaukoma boleh buta siul. Kan dia ni entah buta. Si Jambreak ni dia cacat 1000. Jambreak ni dia cacat 1000. Dia anak-anak special. How are you Enric? Alhamdulillah Fiz. Baik Fiz. Bila kau nak buat dengan aku Fiz? Kau action ya. Aku Okay, besok aku akan jalan astigmatism maybe. Aku tak nampak flare dekat lampu-lampu. Cuma aku nampak flare football je. Mana ada action? DM lah. Beri combo ke. Berapa orang tak sombong Fiz. Kau cakap nak jalan. Kita bikin sama-sama. Kita support kita. Tu important. Tu important. Uncle Safri power style. Apa Uncle Safri cakap Travis? Specs. Oh, Saf pun pakai Saf kau pun sama juga Oh, tapi kau punya Ray-Ban Okay guys, there are few more sponsors that is coming in. Power lah. Aku kalau pakai Ray-Ban aku nak kena tolak dam dekat Hague Road Safri. Ray-Ban tolak dam. Okay, 84600093, 84600093. Malam ini main sponsor kita
Main sponsor kita adalah Viv Associate, Uncle Safri, the boss, the big boss of the company. Dia yang sponsor Neri Malam Pay Night Walk. Maybe besok insyaAllah aku dengan anak aku tengoklah siapa-siapa yang nak sponsor pun boleh juga, tak ada hal. Tempat heavy tak Nari? Medium rare. Brown chicken, medium rare. Guraf. It's okay Guraf. Guys, siapa-siapa yang belum punch card, pergi punch card. Nanti pukul 12 satu kali lagi punch card. Mana L? L mana? Give aku tak gerak guys. Ini je aku minta. Ni. Creamy pie. Hihi. Apa? Creamy pie. Creamy pie, thank you. L. Ini je. Itu je. Waalaikumsalam mak kau. 7 more guys, 7 more. Let's go. Bukan aku minta sih. What the fuck roll? Bukan aku minta, TikTok minta. Aku kalau minta lagi besar. Cari aku minta gift. L 2 je L. Ini satu. Ini satu dengan yang tu satu. Dah settle. Lepas tu bikin yang kecil-kecil. One coin, one coin, one coin. Terus TikTok happy. Bukan aku minta guys, ini TikTok minta Tu je. Jaga account lah guys, jaga account. Lagi apa? 7. 7 more guys. Makin lambat, makin lambat time makin ni tau. 6 more. 6 more, sorry. Waalaikumsalam Mimi. You asal nak happykan TikTok, happykan I dah cukup. Wahidin, thank you. Ngantuk tiba-tiba. Okay lah, korang tak nak jaga account kan? Waalaikumsalam Laila, korang tak nak jaga account kan? Okay, tak apa. Tak kisah. Aku tukar. Tu tadi bawah. Aku tukar guys, tak apa. Aku tak, okay, aku tak akan ikut TikTok ni. Ni TikTok ni requirement guys. Aku tak bedek korang tapi tak apa. Aku kasih korang kecil-kecil ni, tak apa. Tapi make sure habis lah guys. Okay. Dah, tak apa, aku dah tukar. Go. Waalaikumsalam, Fish Fighter. Macam Fish Fighter, Oralis. Waalaikumsalam, Oralis. Concurrently guys, 8460093 for tonight contribution, 8460093. Okay, lagi berapa? 6 Lagi 6 ke 5? 5. Lagi 5 guys, lagi 5. Okay guys, siapa-siapa yang kongsi rezeki, thank you. Nur Faiza, thank you. Baru balik, power lah Fish Fighter. Waalaikumsalam Fish Lord. Orang pujuk merajuk, I merajuk, tak ada orang pujuk Nana. You merajuk, you makan ubat, you tidur. Tengah naik walk Oralis, tak boleh cakap lah. Nanti kejap lagi aku masuk, semua dah tahu tempat. Simple ni. Waalaikumsalam Andy ZR, apa khabar? Okay guys, hari korang power, aku pergi 1 2 3 4 tempat. 4 cai. Waalaikumsalam. Super apa nama kau? Waalaikumsalam, anak lelaki Pia. Tempat scary tak? Medium rare. Medium agak baby. What cai? Chal dan Hani, thank you. Salma. Power lah What cai. Fish Lord. Baby ya. Simple punya. 4 tempat sampai subuh. Tak sampai subuh lah. John Farhan, how are you brother? Master in the house. Yes. Master Wak in the house. Lagi berapa? 4 4.5. Tak ada. Tak kisah berapa. 4. Lagi 4.
Kat mana? Godfather lancau bosku. Nazir, thank you. Power lah Nazir. Godfather lancau bosku. Macam Godfather lancau bosku. PN ada amount ke? Up to you. Mina Boyan. Ni bear ke Mina Boyan? Waalaikumsalam WSKP. Supernova Su. Supernova Su. Supernova Su. Power lah. Christina, thank you. Bear, macam Bear. Ben, kau bikin rumah dengan kit tu hari Dah yang time kau bikin renovation ni. Aku pun nak tukar nama aku Godfather lah. Ben, kau jadi bikin dengan kit time tu ke tak jadi? Ataupun dah renovate tu dah lama juga kan? Waalaikumsalam Mr. Monyet. Waalaikumsalam Sky Shida. Waalaikumsalam. Tak jadi. Aku go. Okay. Kau grandfather. Mesti nak compare code rumah baru mesti nak compare code. Aku dah setahun pindah Paris. Baik. Nanti kau tengok lah ni kat mana. Waalaikumsalam Zero. Guys, aku ada lagu nak share dengan korang guys. Kasihlah kau buat duduk. Tak apa duduk. Selamat pagi Satria. Aku kasih korang dengar lagu Holy Creed Show. Bukan Holy Creed Show Holy Cerita punya lagu. Nur Fahana, thank you. Lagi apa boy? Thank you lah Gossip Girl. Waalaikumsalam Gabriel. Gossip Girl, thank you. Raimi, thank you. Zero buat. Thank you Raimi. Zero the memory thief tadi. Ni use ni Zero the memory thief ni, dia regular customer dekat IMH. Otak dia rosak. Wow, I love the song. Yes, otak dia rosak guys. Dia produce bukan AI Dia produce pakai pad Abang Zul, I cannot punch card. I no coin. Moderator kasih coin. L kasih coin. Lagi apa? One more. Let's go. Aku jaga IMH Zul. Mantap sial dia pakai MPC. MPC apa? Ya betul. Okay, done. Nadia Halim. Thank you lah. Nadia Halim. Power lah Nadia Halim. Bear, thank you Bear. Nadia Halim kira Okay, aku buka bateri dulu. Okay, aku warm up dulu. Wah, rambut smart sial. Seram sial rambut. Rambut dah boleh sikat. Okay guys, alamak. Okay, dah siapa yang dah tahu tempat, korang relax je. Aku dah lama tak pergi tempat sini. Apa yang aku flip kamera mau sibut nampak muka sendiri. Okay, korang relax je. Siapa ingat tempat ni tak syok, kita tengoklah macam mana nanti daripada situasi Okay. DF, betul, pandai. Berapa orang brother? Sekarang aku seorang. Aku, anak aku dengan awak. Kita 3 orang je. Aku, anak aku dengan awak. Tapi aku masuk seorang dululah. Fist fighter. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kiri kau. Waalaikumsalam Kak Ida. Sebelah kiri. Abu Abdullah sebelah kiri Hasan. Sebelah kiri. Aku dah masuk guys. Hafsal gelap. Pasal dia tak terang. So spektikal kau taruh color berapa persen. 30% je budak pantai. 30%. Okay guys, seperti biasa, siapa yang dah tahu tempat, relax je. Okay, let's go. Korang nak spot ke nak wash? Ni nombor 2, ni nombor 3. Korang bilang aku, nak spot ke nak wash? Nombor 3 ni tau. Ni nombor 3 tau. Ni nombor 3 tau. L, mute jam brake. Ni nombor 2,
Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Siapa yang belum, okay, moderator, very simple. Moderator, siapa kasih komen first time, bilang dorang pergi hard me. Kalau tak hard me, second time bilang lagi sekali, third time tak ni, mute entire live. Kenapa tak buat swimming pool? Nanti swimming pool nanti. Okay, moderator, all moderator take note. I got no patience for third time. Waalaikumsalam. Ikut live goal, jangan kasih rose. Ikut live goal, jangan kasih rose. Ikut live goal, jangan kasih rose. Okay, siapa-siapa yang kasih rose, sudah, don't give rose. Don't give rose, okay? Anak lelaki, padilah. Okay. Slowly, okay? We walk slowly, okay? Korang kalau form nari, aku akan masuk 4 tempat lah. Aku dengan Wak akan masuk 4 tempat. Okay, kalau korang form lah. Gusta kirim salam. Waalaikumsalam, my brother Gusta. Masya Allah. Dah lama saya tak jumpa diorang. I cannot punch card. You got no coin lah? Manis je bunyi dia, dengar. Yes, I know coin Abang Zul. Dengar tadi? Manis je bunyi dia. Tempat dia. Waalaikumsalam FRS. Aku dah lama tak datang sini guys. Aku rasa maybe about a good 4 months. 4 months pula. 4 weeks. 4 minggu. Thank you lah Nadia Alim. Thank you Mina Boyan. Thank you Bear. Thank you Bear. Yes, betul. Yang last dia cuit bahu Wak. Kan? Alright Zul, dah PN. Ringan-ringan. Thank you lah budak pantai. Masya Allah. Thank you so much. Berat. Hey, bodoh. Wak mana? Wak ada kat dalam tak, Wak? Okay guys, aku ada. Wak, nanti kau pergi yang sebelah sini, Wak. Aku pergi yang pondok sebelah sana, okey? Okay, aku pergi sebelah sini dulu, guys. Waalaikumsalam, Fanny Scary. Kelakar seram, how are you? Okay. Relax. Okay, dia tak bau bangkai, dia tak ada bau bangkai, dia tak ada bau apa-apa. Dia tak ada atas pokok guys. Dia kalau bau bangkai, monitor lizard atas pokok. Ini pun tengah kering Ini tengah kering Zul, singgah Ilyas Mall je. Nanti aku tinggal depan. Boleh? Creamy Pie?
Kau dah tak ada rasa Tak ada rasa apa? Tak ada rasa apa, siul? Sungai Buloh, betul. Sungai Buloh tak boleh masuk lah Sungai Buloh masuk pasal dia ada buaya. So diorang have to really restrict that place. Masuk mesti polis datang. Seram siul. Tak lah Safri. Kau nak kena jalan sini, Saf. One day, okay? Safri dengan Chal dan Hani pun nak kena jalan. One day I will bring both sponsor, but on different day lah. Chal dan Hani. Bawa mak besar sekali. Kena lempang aku dengan mak besar. Bawa dia. Ada buaya. Mekong River. Tak boleh whistle kan. Kan Pia nak kena bawa sponsor. Pia dah jalan. Pia sponsor pun kena jalan. Tak akan jalan seorang ni, Saf. Waalaikumsalam. Tom Yam goreng, garing-garing, taruh atas piring, kasih orang makan. How are you, my brother? Salam Jumaat. Salam Jumaat? Kau salah hari. Kau tinggal Antartika. Antartika dah Sunday. Zul, whistle dah macam L. Tu pasal lah. Dah tak boleh whistle. Tak boleh whistle. Jangan gaduh. Aku tak boleh whistle. Bukan apa-apa, aku tak boleh whistle. Semoga dipermudah. Thank you Rumi. Aku bawa lampu cat eye. Lampu semua ada, Saf. Kau relax je. Lagging nak ketawa ke? Dah tak, okay. Thank you Fahana. Ni aku nak pergi pondok yang dorang cakap nampak Pontianak dekat situ. Yang diorang cakap nampak Pontianak dekat pondok tu kan. Okay, kita pergi sana. Aku akan duduk kat pondok tu. Sekarang okay, alright. Mic bunyi macam ada noise cancellation. Aku dah off lah, J-Bon. Korang betul pay soundman bagus lah korang boleh dengar. Okay. Ini ada remove background sound. Korang tak akan dengar belakang. Ini tak ada background sound. Aku yang bikin sound berpuluh tahun pun tak tahu Pasal maybe aku tak dengar lah. Tak boleh salahkan korang juga lah. Korang yang dengar kat rumah. Alhamdulillah. You're so strong, won't get this. Hey! Apakah campak-campak barang daripada atas pokok tu? Kalau betul berani pergi rumah dorang. Keluar. Pergi rumah dorang. Ada 2-3 orang yang tinggal Pasir Ris. Dekat aja. Musibut. Kalau tak ada background nanti kita tak dengar surrounding pula. Babi. Kau tengok dia campak aku ni benda. Cakap ada kelawar, aku tak nampak kelawar daripada tadi. Cicak je aku dengar. Cicak kalau dia lepaskan 2 tangan dia jatuh. Main campak. Monkey. Sini tak ada monkey lah. Monkey bukan nocturnal creature. Dia tak akan keluar malam-malam hari. Monkey genetik macam manusia. Malam dia tidur. Mana pot? Hari dekat Singapura. Nick, nanti aku message kau. Kita nak pergi tempat yang kat Malaysia yang kau bilang-bilang aku tu. Kita nak buat konten kat sana. Maybe next week Nick. Dia dah kasih warning kan. Okay, kejap
Do you see Raymond? Don't have Raymond, siul. Suruh dia pergi pon makan sate. Campak lah bola bowling. Caki, mati aku. Musibat. Angin lah, tak ada angin. Kalau ada angin, kalau ada angin, pokok dah bergerak. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Siti Nurhaliza yang cakap, bukan aku. Dia sama juga. Masuk rumah aku jadi maid tau. Hati-hati, ular banyak. Sini sofa dia ada python aja. Sama, dorang pernah nampak kobra, tapi yang spitting kobra. The safest is to pakai cermin mata lah. The safest is to pakai cermin mata. Ni aku pernah jalan seorang Zul, tak ada apa-apa. Tu biasa je pokok. Kau terror lah siul. Power lah. Okay, kejap. Aku reply kau. Aku tak pernah reply orang tell kau terror. Okay, aku dah reply kau. Tengah live aku reply kau. Kau nampak? Okay, 3 more minutes to punch card Memanglah tak ada apa-apa. Siapa cakap kat datang sini je ada apa-apa? Datang sini je ada apa-apa. Kalau nampak apa-apa, hantu semua give up. Dia jadi manusia. Faham tak? Dia tak akan ada hantu, tapi dia ada jin. Dia boleh merupai macam-macam benda. Aku tak cakap aku datang sini cari hantu, sial. Aku datang sini bukan nak cari kuntilanak, pocong, polong, tak. Aku datang sini aku nak jalan. Nak kasih diorang dengar surrounding. Kau faham tak? Aku bukan marah kau. Saya tak marah awak. What's the difference of hantu and jin? Hantu buatan manusia. Hantu adalah rekaan manusia. Jin adalah makhluk Allah. Nak kena faham tu Nak kena faham tu. Kalau kau fikir kau nampak pontianak, tapi sebenarnya dia adalah jin. Salam bang. Kalau ada ular jangan lupa tangkap. Nak mampus. Kalau python maybe boleh lah. Dia kalau cobra, kau ingat aku nak step ni. Steve Irwin. Waalaikumsalam Leroy. Itu adalah bezanya between hantu dan jin. Hantu adalah rekaan manusia semata-mata. Jin adalah makhluk Allah juga. Sebelum tangkap dia ngap. Taklah. Dengar tu. Kejap Taklah, bukan terror. Cuma dah biasa tidur hutan dekat hutan Malaysia. Oh, hutan Malaysia. Power lah. Kau mesti ada batin Kau mesti boleh macam tengah diri gini kan. Kejap. Aku tunjuk kau example. Nanti aku nak tunjuk dia example. Dan punch card, thank you. Punch card guys, dah pukul 12. Kau mesti macam mana tau. Hey, nanti, wait. Mau sibut, aku baru diri sini. Apa kau? Kau mesti macam gini Macam sial lah. Tadi depan aku ada shadow, siul. Okay, kejap. Kau mesti macam gini. Hilang. Menjelma. Kau mesti macam gitu punya. Sebab tu kau duduk hutan Malaysia. Hey. Bodoh.